Dah 20 minit. Saya nak kacau semula. Lepas tu kita siram. Terus ke mana? 1, 2, 3. Okey. Lepas tu nanti kita siram ke sini pula. Buat yang jauh tu dulu. Cuba kita buat yang dekat. Okey. Let's go. Mari kita try. Bukan try lagi. Ini buat betul-betul lah kan. Okey. Yang ni tadi dia punya pengacau. Pengacau nak kacau air ni. Okey. Ini dah coklat. Buat first round saya siram sebaldi dulu, setiap satu pokok. Saya pergi yang jauh dulu. Siram keliling pangkal pokok. Lepas tu baldi siap. Baldi yang kedua. Pokok ini pula. Lepas tu pokok ni. Okey, pokok yang paling dekat sebelah sini. Dan yang ini. Okey, sekarang saya nak pergi ke sebelah sana pula. Sekejap kita tengok, kita alihkan kamera pergi ke sana. Okey. Okay. Kalau ikutkan satu paket Trichoderma 250 gram tu, okey, ni keliling pokok, bahagian akar, bahagian tanah. Ni lagi satu. Satu paket Trichoderma tu hanya boleh satu tong ni lah. So satu tong ni saja pokok yang ada yang boleh. Ni sekeliling. Mudah-mudahan pokok tumbuh sihat. Okey, ni second round. Sebel sikit dah. Kongsi-kongsi lah. Dalamnya ada, boleh lah. Pokok. Okey. Dan habis. Habis dah air. Okey, tuangkan bagi habis. Ada satu beli, satu bagi habis. Okey, pokok yang jauh lah 3 pokok yang jauh. Pokok belimbing. Pokok apa nama? Aduh, lupa. Pisang nipah dan pisang nangka. Habis dah. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, lepas ni apa nak buat? Okey, lepas ni kita tunggu lagi 1 bulan. Okey, sana saya selesai. Semua lebih kurang satu pokok ni saya buat lah, dapat lah satu baldi setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokok. 6 pokok pisang, 1 pokok belimbing. Yang lain-lain, yang belakang ni saya tak bubur, tak sempat. Itu dah habis. Tak apalah, kita tunggu yang ni sebagai bahan eksperimen. Tunggu bulan kedua. Apa dia punya perubahan. Ada perkembangan baik, kita teruskan, insyaAllah. Bersama Trichoderma. Ini Trichoderma serbuk
campur dengan air. Yang ke depan saya nak try Trichoderma Anki yang bentuk biji birin pula, biji-biji lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.